Rasalah, ni biskut yang terbaik. Wah, kau buat ke ni? Akulah buat. Kita rasa. Sedap lah. Macam mana kau buat? Tepung ni lah aku guna untuk buat biskut ni. Dalam ni, semua bahan dah tersedia. Kau ambil tambah perisa, gaul-gaul, bakar, dah siap. Senanglah lepas ni aku nak buat biskut. Boleh cubalah malam ni. Aku nak ambil satu boleh? Boleh. Selain daripada tepung cookies, kita juga ada tepung kek, tepung jagung, tepung gandum, tepung roti dan macam-macam lagi. Tunggu apa lagi? Belilah sekarang.